Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pentonak anjing, kepada semua pentonak anjing yang budiman, acik kau mewakili semua pengayuh basikal yang mempunyai buntut yang montok bila mengayuh. Acik kau nak posan ni, tak kisahlah duduk dekat taman perumahan kau, kek kilang-kilang kau, tolonglah nengok anjing kosong semua tu. Kita orang tak takut pakai anjing-anjing semua tu. Tapi kalau dah tiba-tiba keluar dari samak, mengelintau mengayuh, apa perasaan kau, weh? Macam mana cerita ni? Tiba-tiba mengayuh keluar dari samak, tak mau lupa kita orang. Aduh, tolonglah. Bukan capui mengayuh, hilang pengayuh dibuat Tolonglah kepada pentonak anjing se-Malaysia. Dongalah luahan kami pengayuh basikal. Kesian lagi kami ha. Kita orang tak takut anjing tu dah. Kalau dah keluar tang samak tiba-tiba tak mengelupu dibuat Aduh, samput nyawa dia weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pentonak anjing, kepada semua pentonak anjing yang budiman, acik kau mewakili semua pengayuh basikal yang mempunyai buntut yang montok bila mengayuh. Acik kau nak posan ni, tak kisahlah duduk dekat taman perumahan kau, kek kilang-kilang kau, tolonglah nengok anjing kosong semua tu. Kita orang tak takut pakai anjing-anjing semua tu. Tapi kalau dah tiba-tiba keluar dari samak, mengelintau mengayuh, apa perasaan kau, weh? Macam mana cerita ni? Tiba-tiba mengayuh keluar dari samak, tak mau lupa kita orang. Aduh, tolonglah. Bukan capui mengayuh, hilang pengayuh dibuat Tolonglah kepada pentonak anjing se-Malaysia. Dongalah luahan kami pengayuh basikal. Kesian lagi kami ha. Kita orang tak takut anjing tu dah. Kalau dah keluar tang samak tiba-tiba tak mengelupu dibuat Aduh, samput nyawa dia weh.